Okey geng, assalamualaikum, welcome back my channel. Dalam lama dah vlog, aduh. So harap hari ni bertemu lagi kita dalam aku punya channel. Ya, dah lama dah aku tak buat video. So hari ni bertemu lagi 10 hari bulan 11 2025. Kembali lagi kita dalam Negeri Sembilan vlog. Okay, so channel aku minta maaf pada korang yang masih follow aku punya channel. Aku punya channel lama dah tak boleh on dah. So aku kat channel baru. So mudah-mudahan aku punya channel yang baru ni okey dah. Hari ni kebetulan aku ada urusan dekat Bahau. So aku pergi buat video lah. So kalau korang doakan aku hari ni ada ujian memandu. Aku nak beli kereta geng. Korang doakan aku, murah rezeki aku, permudahkan segala urusan aku hari ni, dan luluskanlah aku ya Allah ya Tuhan. Mohon padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 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 Mudahkanlah urusan aku hari ni ya Allah. So kepada sahabat-sahabat yang follow aku punya channel ni, mungkin yang tercari-cari, boleh ke channel ni, iaitu channel aku yang baru, Negeri Sembilan Vlog. Okay, so channel aku yang lama, dua channel aku tu tak tahulah, aku pun dah pening dah. Aku cuba masuk balik dalam channel ruangan tu, tak dapat aku nak tembusi. Kebetulan hari tu aku punya phone problem, lepas tu aku punya kad SIM pun problem. Habis sudah aku punya channel lah. Aku cari password je pun tak jumpa, apa pun tak jumpa. Aku dah nak pening dah geng. So hari ni aku kembali lagi buat video. Korang layan je lah. Okay, kalau korang ada jumpa channel aku tu, itulah aku, channel aku. Korang jumpa balik. Okay, so terima kasih kepada korang yang terus support, like dan subscribe guna channel. Okay, so nanti apa-apa nanti kita sambung. Tambah tak ada apa yang aku nak record. Hari ni aku bersama aku punya LCBX. Mudah-mudahan okey lah. Hari ni aku santai-santai je sebab nak kena kemas geng. Hujan memandu hari ni, aku kena kemas-kemas. Okey, relax. Hari ni pun aku kat kasut geng. Kau tengok kiri kanan aku kat kasut. Mantul. Aku harap punya video pun boleh rakam lah ni. Semoga dipermudahkan segala urusan aku, perjalanan aku pergi dan balik dah. Hari ni pun aku punya motor ni tak berbasuh. Padahal semalam perancangan aku nak basuh kan, dah saya jadi basuh sebab cuaca hujan malam kan. Lantak lah. Aku bedal dia hari ni dengan kotor-kotor. Rimas aku. Teruslah perjalanan. Dah selesai nanti senang geng. So aku ada hujan memandu ni, korang doakan kejayaan aku. Okay, so apa nanti kita sambung. Okay geng, kita sambung balik. Aku tengok dulu aku punya GoPro ni merakam ke tidak. Okay, so jomlah teruskan perjalanan lagi. Korang doakan aku, semoga aku selalu sukses. Hari ni sejarah aku on balik aku punya channel sebab sekian lama menyepi, hilang. Aku pun dah pening kepala aku macam mana aku nak cari channel lama aku balik. So terima kasih sekali lagi kepada semua yang follow. Aku baru je nak penuhkan aku punya channel tu, tiba-tiba jadi masalah. Entahlah, aku pun tak faham lah geng. Kadang-kadang bila kita dah banyak kumpul video, alih-alih berlaku kesilapan dan masalah di channel tu, kita tak dapat di-take balik. So rasa sedih geng. Sebabnya aku dah banyak dah buat video, bila hilang tu satu kekecewaan bagi aku. Dah sekian lama dah aku dalam bidang video, buat video. Walaupun tak banyak yang tengok tak apa, tapi sekurang-kurangnya itulah
apa kata orang tu, pencapaian aku dalam aku buat video channel selama ni lah. Bukan senang geng nak buat video geng, macam-macam dugaan, ujian, cabaran bagi aku. Dengan masalah hujan, dengan video rosak, kamera, mic problem, banyak lagi masalah berlaku kat aku. Macam-macam hal berlaku kat diri aku. Yang ini problem, yang tu problem, tapi aku lalu dengan sabar, tabah. Lepas tu aku ada beli GoPro aku rosak pula. Yang aku pakai sekarang ni pun problem juga. Tapi mudah-mudahan kalau ada rezeki aku nak beli yang baru. Tapi sekarang ni aku nak cari GoPro Hero 4 ataupun Hero 5 lah, kalau ada lah kan. Aku beli Hero 7 tu jadi masalah pula ke aku, sebab aku nak upload susah kan. Aku tak berapa faham sangat pasal Hero 7 tu. So yang ni paling mudah bagi aku, senang, dia ada memory card, buka, pasang. Kalau tu nak edit je pun mudah. Aku tak tahulah macam mana yang ni boleh, yang GoPro 7 tu tak boleh. Bila aku rakam, suara je ada geng, gambar je tak ada. Tu jadi masalah bagi aku lah. Kemungkinan dalam aku punya kajian dan aku punya fikir, mungkin dia nak upload menggunakan laptop lah tu. Mungkin dia punya power lebih daripada Hero 4. Banding Hero 4 ni model lama GoPro, lebih mudah dan simple lah. Kalau aku sekarang ni aku upload video pun dalam phone, mudah. Tambah sekarang kawan aku kenalkan aku pakai OTC tu, lagi mudah ke. Lepas aku rakam, aku tarik je SIM je keluar, aku masuk dalam OTC dan terus guna dekat aku punya phone lah. So senang, aku nak upload video pun mudah. Tak macam dulu lah, aku masih belajar geng. Sekarang ni masalah bagi aku yang paling besar, aku belum ada rezeki lagi aku nak beli laptop. Sebab sekarang aku masih mempunyai satu misi, iaitu misi aku nak memandu kan. Aku nak beli kereta. InsyaAllah kalau pakai kereta pun aku akan vlog juga, tapi dalam kereta lah. Dalam kereta pun aku vlog, atas motor pun aku vlog. Macam tu lah geng. So korang doakanlah aku, mana yang pernah follow aku punya channel daripada Sujang Hero 7, Pian Motovlog dan sekarang G9 Vlog ni. Kalau korang ada follow juga, terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ni tak hilang lah, macam channel aku Pian Motovlog tu. InsyaAllah aku akan buat logo, mungkin logo yang sama juga, logo dalam YouTube aku full face tu, korang ambil gambar, akan buat sama lah. Nanti senang korang nak cari aku punya channel. Yang lama tu problem untuk aku, jadi masalah, itu je lah kan. So mudah-mudahan korang doakan aku semua murah rezeki lah, okay? Dan dimudahkan segala urusan. So hari ni macam biasa kita bertemu lagi. Sudah sekian lama aku tak buat video. So berjumpa lagi kita hari ini. Seteruskan dengan buat video permulaan dan pembukaan sebelum kita menyambut tahun baru yang tak lama lagi. Mungkin dalam sebulan lebih lagi kita akan menyambut tahun baru. InsyaAllah aku akan bergiat terus dalam bidang buat video. Kalau diizinkan GoPro aku ni masih baik, ok. Hero 4 aku ni je lah harapan aku untuk buat video. Ramai orang cakap, bang tak apa GoPro, pakailah handphone. Handphone tu bukan aku tak nak pakai kan, masalah je terlalu besar bagi aku tu. Tak seronok. Tak tahulah macam mana. Tapi kalau setakat aku vlog outdoor, pegang pakai tripod, jalan kaki pusing-pusing, aku masih boleh buat lagi video. Tapi kalau dekat badan naik motor macam ni kan, jalan macam ni, aku rasa macam aduh, macam ada satu benda membebankan dekat dada aku ni, depan dada aku ni. Itu je. Tapi pakai GoPro ni mudah kan, dia kecil dan senang, simple. Letak dekat helmet dah ok dah bagi aku lah. Mudah, itu je. Sebab aku ada dua GoPro, dua Hero 4 bersamaan dengan Hero 7 Silver aku lah. Berkenaan Hero 7 tu macam yang aku cakap tadi, bila aku rakam ok, gambar jelas, cantik, dia punya view mantap, tapi gambar tak keluar kan, cuma suara je lah yang dapat. Macam mana aku nak edit video kan, nak edit video. Itu je lah masalah bagi aku. Kalau dia ok macam Hero 4 ni, kemungkinan aku akan pakai phone tu je lah, GoPro tu je lah, paling mudah kan. Kata orang tu memperbaiki kualiti gambar, aku punya video, angle kan. Tu sekarang macam ni je lah. Ok geng, panjang sangat borak kan, bosan pula borak. Okay, apa kita sambung.
Okey geng, kita sambung lagi. So sekarang dah sampai ke jalan Bandar Baru Sejempul. Jalan utama je lah. Aku nak ke Bahau. Hari ni pun pagi ni nampak macam tak banyak kenderaan. Alhamdulillah. Semoga perjalanan aku ni dilancarkan lah, memudahkan. Aduh, Allah. So pada sahabat-sahabat yang melihat video aku ni, mungkin korang dah tahu ada satu motosikal, iaitu Modenas GT berapa aku pun dah lupa dah, yang terbaru tu dah keluar di pasaran ya, dah launching di pasaran. Ada sahabat-sahabat yang masih mencari motosikal, yang untuk tahun baru ni, yang masih tercari-cari motosikal apa nak beli, bolehlah try kalau berminat dengan motor Modenas GT yang terbaru ni lah. Aku juga tengok dia punya keputusan dan video berkenaan motor tu lah kan. Jika korang ada impian Azam baru, tahun baru ni nak pakai motor baru, kau pilih yang terbaik untuk diri korang. Jangan salah pilih geng ya. Pastikan motosikal yang korang beli tu yang betul-betul korang nak, yang korang idamkan, baru korang beli. Macam aku tak apa, aku memang minat LCVX disebabkan dia punya bentuk geng, aku suka. Aku ni lebih suka pada reka bentuk. Aku suka minat depan dia macam Y, belakang dia pun lebih kurang macam Y. Cuma aku tak mampu nak beli Y, aku gunakan motosikal ini. Jadilah rezeki untuk aku LCVX. Ini pun dah smart dah bagi aku. Meskipun ramai juga orang tanya kat aku, bang, modi lah. Aku tak ada modi-modi geng. Motor ni aku jadikan sebagai motor aku ada urusan jauh macam ni, jalan-jalan jauh. Kalau paling kuat pun dekat rumah, pergi kerja, balik kerja ataupun ke masjid, macam tu lah geng. Tak ada sangat aku nak modi-modi. Motornya aku pakai untuk diri harian aku biasa je, menggantikan motor ES5 lama aku. Ada masa aku pakai ES5, ada masa aku pakai motor ni lah. Bagi aku lah kan. Kepada sahabat-sahabat yang ada impian nak beli motor baru, yang mana tengok video aku ni, siapa nak beli motor, carilah motor yang betul-betul korang suka, yang korang minat. Okey, jangan beli motor yang kau tak suka. Nanti bila kau beli, kau akan rasa menyesal, kau akan rasa stres, tekan kan. Sebab kau tak minat tapi kau beli juga. Okey, tanya diri sendiri, kalau rasa aku nak motor ni, kau beli je motor tu. Janganlah dengar cakap orang, kau ambil lah motor ni, kau ambil lah motor ni. Akhirnya bila kita pakai tak sesuai dengan jiwa, royak nanti. So bagi aku tak salah pilih. Alhamdulillah dah 2 tahun dah aku pakai motor LCVX ni. 2 tahun tak salah aku. Yelah 2 tahun aku pakai LCVX tu. Dia first model mula keluar model ni, aku dah beli motor ni. So alhamdulillah stakatnya aku pakai, memang tak ada masalah berkenaan suspension. Cuma belakang je lah, dia punya exhaust suspension belakang kurang sikit, dia agak lembut. Mungkin sebabkan aku kerap pakai motor ni, dia jadi lembut dan membuang lah kita bawa laju-laju tu. Aku ingat ada rezeki nanti aku nak tukar pada exhaust yang elok sikit, yang baik sikit. Sekarang masih menabung lagi, mencari modal untuk aku tukar exhaust belakang tu lagi geng. Okay, biasalah orang macam aku ni ada banyak apa kata orang, komitmen dengan anak lagi, dengan masa depan lagi kan. Itu yang jadi masalah bagi aku. Anak-anak, urusan sekolah anak-anak yang buat aku nak berbelanja untuk barang-barang motosikal tu. Bagi aku ada pembatasan je lah. Kalau aku nak beli sesuatu, aku akan simpan duit, aku kumpulkan, barulah aku beli. Kalau tak, aku tak beli. Macam tu lah. Tidak, memang tak cun geng. Habis. Okay, itu sajalah geng. Ada rezeki besok, insyaAllah aku akan buat video berkenaan apa yang aku tukar motor ni lah. Tapi buat masa sekarang ni belum ada lagi geng. Kita dah sampai ke Pekan Masan. Pekan Masan geng.
Hasan geng. Okey. Oh, melaju semua buat sebab itu. Ada race ke? Aku ingat ada race lah geng. Laju betul buat motor. Hati bang, helmet tak ikat tu bang. Waspada bang. Aduh. Menggang motor ni pastikan keselamatan diutamakan ya geng. Boleh laju tak masalah. Pastikan helmet tu ikat, kemas. Berhati-hati masa menunggang. Nampak sangat laju. Oh, saya telah dikalahkan oleh F5. Laju betul F5 tu. Aduh. Macam-macam hal. Okey lah geng. Apa-apa nanti kita sambung lagi, okey. Okey, aku dah sampai di Bekam Bahau. Ni depan Bekam Bahau, simpang 3 ni. Mudah-mudahan sampailah aku. Mudahkanlah urusan aku geng. Sampai Bahau ni main jam geng, pisang. Bahau macam ni rupa dia kalau korang tengok. Macam ni. Dia masih baik aku masuk kampung baru ni. Aku memudahkan perjalanan aku masuk kampung baru ni je. Kampung baru Cina ni kau masuk kat sini. Tak pun. Lepas tu belok kanan. Belok kiri. Kanan pula. Okey. Kanan. Okey, lepas tu belok kiri. MAG tu kat atas je, belakang sekolah Chumen tu. Okey, kita terus, mudah-mudahan tak ada apa lagi. Amin, alhamdulillah. Belakang Central Hotel tu je MAG, tempat dia nak ujian komputer kat situ lah kan. Mana ada korang nak pergi sekitar Bahau MAG tu, komputer kat sini lah. Okey. Aku nak tunggu seseorang. Nanti apa-apa kita sambung lagi. Okey. Apa? Okey geng, record dah. Aku ingat tak record tadi. Selesai sudah urusan aku kat Bahau. So on the way balik lah. Okay, kita bertemu lagi di hari Sabtu nanti. Rabu. Hari Rabu nanti. Kalau ada apa-apa hari Rabu nanti aku keluar lagi. Aku ke Bahau lagi. Aku buat video lagi geng. Disebabkan dah lama dah aku tak buat video. So hari ni aku muncul kembali dalam channel lo, aku kembali lagi. Okay, harap aku punya gambar, suara semua okey lah. Aduh. Aku pun nak pergi bank sekejap. Keluarkan duit sikit. Aku punya pun duit poket. Aku nak servis motor nanti. Tinggal siap benda baru. Okay.
lama dah aku tak buat video, rasa seronok pula. Rindu zaman aku vlog video. So hari ni bertemu lagi kita. Dipanjangkan aku rezeki umur, alhamdulillah dapat aku buat video kembali. Semoga video aku ni okey lah. Jadi masalah suara pun okey, agak-agak macam tu lah. Okey geng. Jalan ni tadi aku masa aku datang ni kosong. Dah masuk pukul 10 lebih. Dah banyak kereta dah. So kena hati lah. Ini jalan lurus ni memang banyak kes-kes kemalangan kan, berkenaan keluar simpang, masuk simpang. So kena hati-hati lah jalan ni. Kita tak duga orang tu nak tiba-tiba nak keluar pula kan. Padahal tadi elok dah keluar, tiba-tiba dia keluar kan. Memang jadi masalah lah bagi aku. Tu sebab tu kalau aku buat kereta kau menunggang ke apa kan, aku lebih berhati-hati. Takut apa-apa berlaku kan. Aku nak keluar daripada sini lagi. Kalau kau dah keluar daripada sini nanti senang kan, aku tak ada lagi risau sangat. Sebab sini banyak panjang tunggu. Kau faham ada panjang tu kan. Kacau kan. Walaupun motor aku ni standard, cukup lah serik aku dah kena gitu. Tak apa tiba-tiba aku kena okay. Aduh, padahal motor aku standard je, ada apa sangat lah. Tapi mak semera semua ada kiri kanan. Kalau dah nak kena, dia kena juga kan. Tu hati-hati lah. Sebab tu kalau aku pergi mana-mana, aku lebih berwaspada lah. Saya rasa ada tu, cari dah mana-mana kedai ke lepak lah dulu. Okay geng. Terus semangat tadi. Aduh. Okey kan, terima kasih kepada kawan-kawan yang terus support aku punya channel. Terima kasih banyak. Teruskan support video korang. Kalau korang ada channel, aku akan support video korang. Macam aku ada video macam ni je lah video aku. Aku antara motovlog Malaysia ataupun di Negeri Sembilan yang baru belajar dalam bidang motovlog. Harap ramai yang support aku, bagi aku semangat, bagi dorongan dalam aku buat video. Sebenarnya dah banyak dah aku buat video, tapi disebabkan macam aku cakap tadi, aku punya channel tu tak dapat diselamatkan lagi dah. So tinggal kenangan dalam YouTube tu. Masih ada lagi, korang boleh cari Si Ujang GoPro dan Pian Motovlog. Tu aku punya channel lah tu. Korang boleh tengok. So aku sekarang ni buat video baru, menggunakan channel baru lah. Ni bermakna channel aku yang nombor 3. Harap yang ini tak jadi masalah lah bagi aku. Senang lah, mudahkanlah urusan aku. InsyaAllah kalau banyak video nanti berkenaan motovlog, aku akan buat video lagi. Aku akan tukar tajuk video aku tu lah, dan motovlog apa ke macam mana lah nanti tengok. Okay, macam tu lah harapannya. Sebab bila kita dah semangat buat video, tiba-tiba video kita jadi masalah, aku rasa kecewa kan. Memang rasa kecewa. Aku rasa nak nangis pun ada. Aduh, sayang kan. Sebab dah banyak kita buat video kan, tiba-tiba jadi masalah. Itu satu kecewaan bagi aku lah. Memang aku rasa pisang sangat. Aduh. Okay, sampai Bandar Baru dah.
Tolak aku tak lama juga aku tak test buat laju macam ni. Sahaja running macam ni kan. Dah lama dah aku tak test. Aduh. Panas kan. Betul panas. Baik makcik. Baik makcik tu. Aku pun lupa pakai glove tangan tadi. Pisang kan. Abang benda baru. Seronok betul. Lama dah aku tak buat video yang bersemangat macam ni geng. Nanti ada korang sudah apa lah, bosan ada video bang. Terpulang lah pada korang. Aku ni buat pun bukan aku apa sangat, sekadar suka-suka perkongsian aku berkenaan tempat yang aku pergi, jalan yang aku pergi. Itulah. Itu je geng. Okay, berapa kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, selesai dah. Soalan aku Yalah kita pulang. Selesai dah. Okay, jom lah. Harap aku punya video pun okey lah. Okay geng, selesai sudah urusan aku. Video aku pun tengah merakam ni. Mudah-mudahan okey lah. RM110. Kebetulan hari ni jadi anak aku yang kecil. Aku beli surprise tu dia lah.
Nak sangat je lori bomba aku pun beli lah. Lori bomba dekat dia, rezeki untuk dia lah. Okay geng, korang layan lah video aku. So hari ni tak ada apa sangat, korang layan je video aku sebab dah lama sangat kita tak bersua ya, di motovlog. So hari ni aku kembali lagi. So jika aku tak bercakap tu, korang layan je lah video aku ni. Okay, ni ride santai-santai. Besok jika ada rezeki hari Rabu, InsyaAllah aku akan kembali lagi. Jika aku ada buat video, kita bertemu lagi. Okay, so jomlah. Sekarang aku on the way nak balik. So ni jalan nak pergi ke rumah aku. Aku ada beli barang surprise anak aku. Dia nak sangat hadiah ni, so aku bawa lah balik. Rezeki dia lah. Okay geng, welcome back my channel. So aku dah on the way nak balik dah. Semoga dipermudahkan urusan aku pergi dan balik. Alhamdulillah selesai dah urusan aku. So on the way nak balik dah. Terima kasih kepada yang follow aku punya channel yang terbaru ni. Terima kasih banyak. Pada pengikut-pengikut follower yang lama follow aku punya channel selama ni, terima kasih banyak. Semoga kalian dimurahkan rezeki selalu. Okay, so channel aku sekadar channel santai-santai motovlog, baru belajar dipanggil. Aduh. Channel aku tak sehebat channel-channel motovlog yang ada. Channel aku sekadar channel biasa je geng. Ada DPJ tu. DPJ tu yang baru Roblox lah tu. Pisang dul. Tidak baru nak buat Roblox lah tu. Duh. Baru nak buat Roblox hati-hati dul. Santai-santai geng. Itu dia bikin Roblox geng. DPJ soal parking mah. Okay, mau bikin Roblox. Awas geng, DPJ mau bikin Roblox. Baik, aku selesai balik dah. Tidak bisa. Okay lah, cukup sampai sini saja video aku untuk hari ini. Kita jumpa lagi di next konten yang akan datang. Okay, jumpa lagi. Okay geng, harus support, like dan subscribe aku punya channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Kau layan adalah video aku ni.
Okay geng, mantap.